Inilah suasana pada waktu maghrib. Kita berada di Jalan Ampang, iaitu kuburan Jalan Ampang. Saya diberikan masa untuk kita ziarah. Kebetulan hari ini kita ada eksplorasi di sini dan alhamdulillah dapat izin untuk solat maghrib di sini. Jika anda lihat di hujung depan sana tu, kita nampak itu adalah Saloma Bridge ya. Ini terkenal ni. Pada anda yang mungkin datang ke sini, kalau tak nak datang dengan kereta, boleh parking hujung sana, seberang jalan lah. Dan kita orang kata apa, menyeberangi untuk datang ke kubur inilah. Itulah suasana malam yang berada di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, cikgu akan update dari semasa ke semasa seperti biasa. Sentiasa melihat video Cikgu Aida. Penat sungguh hari ni. Alhamdulillah, tapi berbaloi. Selamat alam. Assalamualaikum.